just something. Panasnya. Tadi sejuk je. Apa yang panas ni? Oh, cikgu. Saya sakit mata. Kenapa dah sepanas ni cikgu? Inilah tanda-tanda cuaca tengah cerah. Cuaca cerah ni matahari terik. Lepas tu matahari bersinar terang. Cuba tengok lagi, panas tak? Cuaca panas ni sesuai untuk kita buat apa? Saya rasa makan aiskrim kot cikgu. Yeay! Cikgu, kenapa orang tu bawa payung tapi dia tak buka payung? Oh, cuba korang rasa ada air tak? Ada pun Tak cikgu. ada. Cuba tengok langit, gelap tak? Gelap. Itu tandanya cuaca mendung. Cuaca mendung ni dia tak ada air, tak ada hujan, tapi langit gelap. Sebab apa? Sebab awan dah lindungi matahari. Sebab tu matahari tak ada. So cuaca pun mendung. Wah. Tengok tu, pokok tu. Bergoyang tak? Bergoyang. Bergoyang lah. Kuat tak? Kuat. Tahun tu gugur. Maksudnya berangin tu tak ada hujan. Cuaca gelap tapi Bergoyang. Yeay. Wah, rasa air. hujan ke? Hujan. Oh, ini cuaca hujan. Cuaca hujan. Kenapa tak air titik-titik? Oh. Nampak? Ambil payung, ambil payung. Buka payung semua. Buka. Buka payung. Cikgu, kenapa waktu hujan kena pakai payung? Sebab nanti basahlah baju kita. Basah. Cikgu, boleh tak nak mandi hujan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab nanti demam. Kalau demam nanti sakit. Oh. Jadi cikgu, yang berangin tadi nak hujan ke? Ya, betul. Hujan akan berlaku selepas cuaca berangin. Oh. Okey, hari ni cikgu nak ajar pasal musim. Korang tahu tak apa beza musim dan cuaca? Tak tahu, cikgu. Musim tu dia akan berlaku secara berpanjangan. Contohnya macam hujan. Kalau hujan, musim hujan, dia akan berlaku sepanjang seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau cuaca hujan, dia berlaku sejam atau 2 jam saja. Cikgu, kalau musim tu yang macam berlaku bulan 12 tu hujan Ya, tu. betul. Selalunya hujan akan berlaku waktu bulan 11, bulan November atau bulan 12, bulan Disember. Oh, saya tahu yang Kelantan kena banjir, dia orang naik kapal tu. Ya, sebab itulah kalau hujan, musim hujan selalu berlakunya banjir. Sebab dia selalu sangat hujan berpanjangan. Cikgu, musim panas tu yang macam cikgu besar cakap, kita kena minum air banyak-banyak. Lepas tu kita tak boleh buat aktiviti sukan. Ya, betul. Sebab musim panas ni akan senang kena pengsan. Tahu tak pengsan? Tahu yang terbaring. Ya, macam tu. Sebab itulah kita kena kurangkan pengeluaran daripada aktiviti luar rumah. Kena duduk dalam rumah je. Okey, murid-murid, hari ni kita nak belajar pasal apa ni? Pasal cuaca musim. Ya, kita nak main game. Korang nak main game tak dengan cikgu? Yeah. Okey, jom kita tengok game ni. Kita mula dengan level 1. Brian, boleh tak bacakan untuk cikgu? Boleh, cikgu. Cuaca panas berlaku apabila matahari bersinar terik. Betul ke salah?
Cuaca mendung bermaksud langit dipenuhi awan. Fatihah, betul ke salah? Cuba tekan. Betul. Yeay. Seterusnya. Okey, cuba baca yang seterusnya. Saya nak baca. Boleh. Malaysia mempunyai dua musim utama iaitu musim panas dan musim hujan. Betul ke salah? Siapa nak jawab? Saya. Okey,